Nak jaga kalori ke nak jaga insulin? Tapi nasi minyak dan kuah lebih kalori tinggi kan? Agak confused kat sini, nak jaga kalori ke nak jaga insulin? Nak jaga kalori ke nak jaga insulin? So terpulanglah yang mana yang anda suka. Kalau anda nak jaga kalori, anda tak payahlah makan nasi minyak dengan berkuah tu. Kalau anda nak jaga insulin, maka anda bebas untuk makan nasi minyak beserta dengan kuah-kuah tu semua. Sebab walaupun kalori dia tinggi, tetapi nasi yang dimasak dengan minyak, GI dia akan turun. Maka dia tidak boleh membuatkan berat badan anda bertambah dengan banyak berbanding dengan anda makan nasi putih kosong. Sebab sebahagian kanji dalam nasi tu telah berubah menjadi kanji degil dan dia tidak diserap masuk ke dalam badan kita. Kuah tu pula adalah kuah yang dimasak dengan lemak dan juga minyak sihat, yang mana walaupun kalori dia tinggi tetapi dia tidak berubah menjadi lemak di dalam badan anda, dia terus ditukarkan menjadi tenaga. So kalau anda nak jaga kalori, tak payah makan nasi minyak dengan kuah. Kalau anda nak jaga insulin tetapi nak makan sedap tanpa memuncakkan insulin, tanpa menambah lemak di dalam badan anda, makanlah nasi minyak beserta dengan kuah. Tapi kena ingat, nasi tu jangan tambah. Nak tambah kuah, nak tambah lauk, tak ada masalah. Okay? Makan-makan kurus.